Ilmu pembersihan kulit, kenapa ia langkah paling penting dalam skincare? Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa mencuci muka dianggap langkah paling penting dalam rutin penjagaan kulit? I am Tikli, the skincare guy. Sebelum kita pakai serum, pelembap atau apa-apa produk lain, kulit mesti bersih dulu. Kalau kulit tak dicuci dengan betul, produk mahal yang kita guna mungkin tak akan berfungsi dengan optimum. Hari ini saya nak kongsikan kenapa pembersihan muka adalah asas kepada kulit yang sihat dan bagaimana memilih pencuci muka yang betul boleh buat perubahan besar kepada kulit anda. Kenapa mencuci muka itu penting? Setiap hari, kulit kita terdedah kepada habuk, pencemaran, minyak, solekan dan sunscreen. Kalau tak dibersihkan dengan betul, semua kotoran ini boleh menyumbat pori, menyebabkan jerawat dan menjadikan kulit nampak kusam. Ada 3 sebab utama kenapa mencuci muka itu sangat penting. 1. Menyingkirkan kotoran dan minyak berlebihan, membersihkan sisa peluh, minyak dan pencemaran yang boleh menyebabkan liang pori tersumbat dan jerawat. 2. Meningkatkan penyerapan produk skincare. Kulit yang bersih lebih bersedia untuk menyerap bahan aktif seperti vitamin, antioksidan dan agen pelembab, menjadikan produk lebih berkesan. 3. Menyokong proses pembaharuan kulit. Pembersihan membantu menanggalkan sel kulit mati, mempercepatkan pertumbuhan sel baru dan menjadikan kulit lebih segar dan berseri. Selain itu, pergerakan mengurut ketika mencuci muka juga membantu melancarkan peredaran darah, membuatkan kulit nampak lebih sehat dan anjal. Bagaimana memilih pencuci muka yang sesuai? Tak semua pencuci muka sesuai untuk semua jenis kulit. Kalau guna produk yang salah, kulit boleh jadi terlalu kering atau tak cukup bersih. Ini panduan mudah untuk memilih pencuci muka yang betul. Oil cleanser, sesuai untuk kebanyakan jenis kulit. Berkesan menanggalkan solekan dan sunscreen tanpa mengeringkan kulit. Bagus untuk double cleansing. Foam and gel cleanser, terbaik untuk kulit berminyak dan kombinasi kerana ia dapat mengawal minyak dan membersihkan pori secara mendalam. Cream cleanser, sesuai untuk kulit kering atau sensitif kerana ia membersih dengan lembut tanpa menanggalkan kelembapan semula jadi kulit. Clay cleanser, mengandungi bahan tanah liat yang membantu menyerap minyak berlebihan dan membersihkan pori tersumbat. Ideal untuk kulit berminyak dan kombinasi. Micellar water, pembersih yang lembut untuk kulit kering dan sensitif, tak perlu dibilas, hanya lap dengan kapas. Ada lebih bahan aktif dalam pencuci muka berbaloi. Sebab pencuci muka dibilas, ramai yang tertanya-tanya. Perlukah kita bayar lebih untuk bahan aktif seperti vitamin C, asid salisilik atau tea tree oil? Jawapannya bergantung kepada bahan tersebut dan jenis kulit anda. Berbaloi, bahan seperti asid salisilik BHA, asid glikolik ACA dan tea tree oil berfungsi dengan baik walaupun dalam masa singkat kerana ia membantu mengawal minyak, jerawat dan memberikan pengelupasan ringan. Kurang berkesan, bahan seperti peptides dan retinol memerlukan masa lebih lama untuk bertindak, jadi lebih sesuai digunakan dalam produk yang dibiarkan pada kulit seperti serum atau pelembab, bukan pencuci muka. Untuk kulit berjerawat, pencuci muka dengan tea tree oil boleh membantu kerana ia bersifat antibakteria dan boleh mengawal minyak berlebihan. Tapi, kalau kulit anda sensitif, kena guna dengan berhati-hati untuk elakkan iritasi. Perlukah anda buat double cleansing? Double cleansing bermaksud mencuci muka 2 kali, mula dengan pencuci berasaskan minyak, kemudian diikuti pencuci berasaskan air. Ini sangat berguna jika anda pakai solekan berat atau sunscreen jenis fizikal yang susah nak dicuci. Dengan double cleansing, kulit jadi lebih bersih dan produk skincare dapat menyerap dengan lebih baik. Tapi kalau anda tak pakai banyak solekan atau sunscreen tebal, 1 kali cucian pun dah cukup. Kesimpulan, mencuci muka bukan sekadar rutin biasa, tapi ia adalah asas kepada kulit yang sihat. Dengan memilih pencuci yang sesuai dan memahami bahan aktif yang bermanfaat, anda boleh dapatkan kulit yang lebih bersih dan berseri. Ingat, produk skincare hanya boleh berfungsi dengan baik jika kulit anda dicuci dengan betul terlebih dahulu. Terima kasih, semoga info ini membantu dalam penjagaan kulit anda. I'm Tikli, the skincare guy.